Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara masak kari telur viral. Kebetulan saya nak masak untuk sahur, so apa salahnya saya share masakan ini dengan korang. Jom kita lihat apakah bahan-bahan yang diperlukan. Okey, sebiji tomato saya dah potong, sebiji bawang besar, satu biji kentang juga sebab kami nak 2 orang je makan. Lepas tu cili 2. Okey, ni cili akar tau. Ni satu tangkai daun kari, 2 biji telur, garam. Ni resepi serbuk kari daripada Mas Kitchen. Okey, susu cair dan juga minyak. Okey, jom kita mulakan. Okay, kita panaskan dulu kuali. Okey, kita tuang minyak. Minyak masih lagi saya guna natural aja. Saya tak guna minyak lain. Okey, tuang sikit je. Sebab kita nak tumis kan, ikut barang tumis lah. Barang tumis kita. Okey, tunggu minyak panas. Kita dah panas, kita boleh masukkan bawang. Dan juga kita punya daun kari ya. Tunggu dia masak dulu. Okay, sementara nak tunggu bawang kita jadi warna brown lah, dia kena jadi warna keemasan. Saya nak cerita sikit tentang serbuk kari, resepi serbuk kari daripada Mas Kitchen. Sebenarnya serbuk kari ni ini telah di-prepare sendiri oleh ibu saya. So, tapi campuran-campurannya saya boleh bagi tahu dengan kamu lah. Dia campurannya adalah hitam manis, kaskas dan juga kunyit. Okey. Tapi tak apa, saya akan review tentang resepi serbuk kari ini lebih detail lagi dalam saya punya video yang akan datang lah. Okey, so stay tune untuk video tu. Okay, bawang kita dah semakin masak, so kita boleh masukkan tomato dan juga cili. Okey, masak sikit. Masak lepas berbuka ni lebih baik kot, lebih senang kan, boleh rasa kalau banding dengan masak dengan berpuasa. Itu yang saya pilih untuk masak lepas berbuka untuk sahur ni. Sekarang kita boleh masukkan kentang je, tak payah nak tunggu nantilah. Sebab kadang-kadang kentang ni kalau kita goreng dengan minyak lagi sedap. Untuk masak kari ayam ke, masak kari telur macam ni. So, biar dimasak sekejap. Okay. Sementara tu saya nak bancuh dulu. Serbuk ni saya guna 3 sudu teaspoon ni 3 sudu. Lepas tu saya dah bancuh dengan air siap-siap. Senang nanti, kalau tak takut dia terbakar pula. Saya ikut style saya lah. Okay, kita masukkan ni. Okay, tapi nak cair sangat tau. Okay. Kita kacau balik. Okay, kita tunggu sekejap, bagi dia masak sekejap. Lepas tu baru kita masukkan serbuk ni pula. Ni serbuk daripada serbuk resepi daripada Mas Kitchen Serbuk ni campuran dia adalah hitam manis, kaskas, kunyit. Tapi ni my mom prepare sendirilah. Tak apa, nanti video baru nanti, video seterusnya nanti saya akan review tentang macam mana nak buat serbuk ni. Sedap tau, lagi senang, lagi sedap. Okay, dia dah masak, kita bolehlah tuang ini. Okay, air ni kita masukkan ikut kuantiti yang kamu nak lah. Saya 2 orang je. So, saya masukkan ikut kuantiti 2 orang lah. Kan, walaupun nak banyak-banyak, sahur je. Tapi kalau kamu nak lebih, boleh je. Bila nak lebih, senang je. Campur, tambahkan dia punya serbuk dan juga air. Okay, saya tambah lagi sikit lah, tapi banyak. Sebab nanti kan takut dia dah masak jadi pekat kan. Sikit je. Okey dah cukup. Okey, sekarang kita tunggu dia masak.
Okey, saya masukkan garam dia. Ikut cukup rasa kita lah. Sikit dulu, jangan letak banyak, nanti takut masin pula. Kalau tak cukup, boleh tambah nanti. Kalau terlebih, payah pula. Okey, kita tunggu dia masak. Kita dah mula mendidih, sekarang kita boleh masukkan 2 biji telur tadi. Saya dah pecahkan awal lah, so takut nanti dia punya kulit telur masuk pula. Okey, saya pun masukkan dia. Masuk. Okey, dia masak. Saya nak tambah susu cair pula. Jangan banyak sangat, sikit je. Okey. Sebab kalau dia berlemak-lemak sikit sedap kan. Tapi jangan banyak sangat, nanti jadi warna putih pula. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Macam mana kita nak tengok kari ni dah habis masak ke belum? Senang je. Kita cek dia punya kentang. Kalau kentang dia dah masak, artinya dah siap dah kari kita. Okey, kentang dia belum masak lagi. So bagilah time dia sikit. Api pastikan jangan kuat sangat, takut nanti dia terlekat ke ataupun dia terbakar. Ingat, masakan selalunya jangan sekali-kali api tu kuat sangat, dia kena slow flame. Alright, so kita tunggu je lah. Kari kita akhirnya dah siap. Tada. Okay, so macam mana cek? Kentang kita dah masak, so bolehlah kita matikan api ya. Siap pun kari kita untuk sahur nanti. Okey, kalau saya akan makan kari telur ni dengan papadum. Tengok saya dah goreng dah papadum. Okey, so papadum dengan kari telur dengan nasi. Nasi pun saya dah masak. Tengok. Okay. Nasi, kalau kamu nak tahu, saya tak guna rice cooker tau. Saya masak dekat dapur. Tapi tak apa, nanti saya akan tunjuk macam mana cara nak masak gunakan dapur. Alright. So, itu saja buat kali ni. So, tolong cuba resepi ni. Tolong like, tolong share dan jangan lupa untuk subscribe. So, kita jumpa balik dalam episod yang baru yang akan datang ya. So, tolong support saya. Okay, bye.